pilihan anak jugalah untuk experience ya Sarawak culture. Kami daripada Selangor. Ayahnya orang Sarawak, jadi anak saya ni dia nak try different culture, different environment, dan saya rasa itu penting lah untuk dia punya self development lah. Dia yang minat dia ke arah apa yang dia nak lah. Kita tak ada menghalang. Ambil cabaran jauh daripada family. Sebab sebelum ni memang dia tak pernah keluar. This is another cabaran untuk dia cabar diri dia. Kami sebagai parents, saya tak menghalang. Apa yang diminati itu yang saya ikut. Kepada pelajar yang berkebajikan ataupun berkeperluan, jangan anda risau, terus meminta pertolongan daripada kami di Unimasni. Kita ada mekanisme untuk membantu, dan ini adalah hasrat Malaysia Madani, Sarawak Maju Makmur dan Unimasni Lestari. Jangan risau, ada keperluan, mohon kepada kami. Daripada mana ni? Dari mana? Seri Aman. Ya. Awal datang tadi. Ini anak, cucu. Mana maknya? Mak dah. Oh, ambil apa? Ambil. Asasi komputer. Oh, okey. Macam mana? Semangat nak belajar. Okey, ada kawan dah? Ada. Okey. Dekat je. Dekat sini pun ada masjid juga. Saya. Yang ni 4 orang sepatutnya. Kita bagi 3 lah. 3 orang ni. Okey, daripada mana? Kelantan? Selangor? Oh, okey. Oh, si. Tak apa, kakak ada kat sini, okey. Kan? Macam kakak nak jadi apa? Oh, komputer, okey. Yalah. Okey kah? Ya, you boleh mama Bob. Okey. Yang hebat ni, kita punya LO ni. Okey, dah makan dah? Dah makan? Okey. Nursing? Oh, nursing tu bagus. Ambil apa asasi? Asasi Hayat. Hayat? Jadi doktor lah, macam saya lah. Okey, bagus. Yang si mau jadi engineer? Macam mak? Si mau jadi doktor, okey? Kita ada kekurangan 5,000 doktor. I encourage her to register to Unimas and not other places lah. And then chance tinggi sikit. Okey. Hantar anak kan cucu? Cucu, okey. Yang bungsu. Bungsu sekali? Ya. Laki perempuan? Perempuan. Ya. Susah hati tak? Susah hati lah. Susah hati. Dan syabas juga kepada anak saya sendiri yang telah mendaftar untuk sains fizikal pada hari ini. Dan ini merupakan anak saya yang ketiga yang mendaftar di universiti, dan beliau memilih Unimas atas keperluan sendirilah. Okay, sebagai seorang ibu, saya harap dia terus cemerlang, dapat mencapai cita-cita apa yang dihajati lah. Itu yang penting. Dan saya dapat rasakan dia akan melangkah ke alam menjadi dewasa, dan sebagai parents kita kena support ya, dan dia akan enjoy belajar di sini, dan kita rasa she will turn out to be a better person dengan pengalaman di Unimas nanti. Belajar bersungguh-sungguh, pastikan hasrat ibu bapa yang menghantar itu dapat dilaksanakan dan juga memberi inspirasi kepada yang lain untuk terus berjaya.